Tapi untuk aktiviti kita adalah canopy walk. Tapi kita bukan berdua je, kita nak ada seorang lagi gegol. Sini Jin. Orang Sabah cantik kan? Okay Jin, untuk canopy walk ada apa-apa yang nak sharekan dengan kita? Tips ke apa-apa ke? Untuk canopy walk ni kita akan start dari sini lah. Bila jalan nanti kena hati-hati lah. Kira-kira berapa jauh ya canopy walk ni? Untuk canopy walk ni kalau kita start dari sini dia lebih kurang 10 minit lah sampai. Untuk sampai canopy walk. Okey lah, marilah para dengan kita punya tak sabar. Okay Jin, let's go. Aktiviti seterusnya adalah canopy walk di ketinggian 30 meter merentas hutan semula jadi di Pulau Gaya. Sungguh mendamaikan dalam suasana penuh kehijauan. Alright, so inilah canopy walk ya. Okay. So dia punya panjang lebih kurang 200 meter lah. Bersama Jin Jinulus, anak jati dusun Sabah, saya dan Farah akan melalui canopy walk sepanjang 200 meter. Hutan ini adalah hutan simpan yang telah diwartakan oleh Kerajaan Sabah. Tujuannya adalah untuk mengekalkan pokok asal di dalam hutan ini. Di sini jugalah habitat pelbagai kehidupan liar. Rasa gayat atau takut pada ketinggian mesti diatasi supaya dapat merasai keseronokan untuk aktiviti ini. Setelah hampir setengah jam perjalanan, saya dan Farah sampai pun di checkpoint yang terakhir. Okay, kita pun dah jungle trek sejauh 200 meter, berjalan di canopy walk 200 meter juga. Dan sekarang kita dah sampai ke zipline. Zipline ada berapa point? Dia ada 4 platform. So 3 kali terbang lah. Boleh tak Jen kongsikan? Macam saya pertama kali nak buat ni. So basically kalau untuk zipline, dia punya safety dia, kita cuma jaga kita punya balancing lah badan kita. Selain itu just have fun. Yes, have fun. Okay Jen. Selepas merentas canopy walk, saya dan Farah melakukan aktiviti zipline. Aktiviti ini juga antara satu cabaran untuk mengatasi rasa takut pada ketinggian. Teknik melakukan zipline ini sama seperti flying fox, tetapi ia dilakukan berulang kali dari satu pokok ke pokok yang lain. Okey. Bagi yang pernah melakukan aktiviti ini, saya pasti anda tahu keseronokannya. Bagi yang berminat untuk mencuba aktiviti ini, bolehlah datang ke Pulau Gaya. Selain dapat mendekatkan diri dengan alam semula jadi, anda boleh melihat sendiri tumbuhan asal hutan yang berusia ratusan tahun. Sangat berbaloi dan sangat menyeronokkan. Keselamatan untuk canopy walk ni dia tidak banyak lah. Kita cuma perlu berhati-hatilah bila kita jalan. Maksimum kapasiti untuk canopy walk 10 orang saja lah. Keselamatan untuk zipline pun sama. Kenapa perlu guide jalan dulu? Sebab dia ada 2 konsep. Satu release, satu receive. So yang release dia akan lepaskan kita lah. So yang receive dia akan sambut kita lah. Sebab di sini kita tidak auto stop dia. So that's why lah kena ada satu orang untuk receive lah. Okey sangat. Zipline kita dah buat, canopy walk kita dah
buat. Saya rasa okey lah. Cuma dua-dua aktiviti kita tadi tu memerlukan keseimbangan badan. Canopy walk tu dia lebih relax je sebenarnya, lebih menikmati pemandangan semua. Lepas tu zipline tu dia menarik. Ada yang kita kena cross tinggi, ada yang rendah. Okey, kita dah settle, kita dah cakap pasal zipline, kita dah tanyakan pasal Canopy walk. Lepas ni saya ada surprise untuk saya nak happykan awak dengan apa yang awak suka. Tapi saya macam dah tahu lah, tak surprise lah. Tak, awak dah tahu, betul-betul tak tahu apa yang dia suka. Jom. Aktiviti seterusnya adalah aktiviti yang paling dinantikan oleh Farah, kickboxing. Terus terang saya katakan, aktiviti ini bukanlah aktiviti yang saya suka. Pada saya, aktiviti ini agak berbahaya. Tetapi saya beranikan juga diri untuk mencuba. Mana tahu lepas ni boleh jatuh hati? Kami diajar oleh jurulatih March dari Borneo Tiger Mixed Martial Arts Kota Kinabalu. Pertama kali bagi saya dan berkali-kali bagi Farah. Perasaan gentar dan takut itu pasti ada dalam diri saya. Seperti biasa, kami diberikan taklimat asas. Taklimat ini dari segi keselamatan, cara pembukaan dan juga teknik sepakat. Selesai penguasaan teknik sepakan dan pembukaan, tiba pula giliran saya. Dengan kelengkapan yang cukup dan juga semangat yang kental, saya melakukannya. Saya cuma perlu fokus dan pandai membaca gerakan badan musuh. Setiap pembukaan dan sepakan mestilah tepat pada sasaran. Selepas beberapa kali cubaan, konsentrasi yang tinggi, akhirnya saya berjaya menguasai aktiviti ini. Benarlah bagai dikata peminat aktiviti ini. Ia boleh meredakan tekanan. Setiap pembukaan yang tepat pada sasaran, saya rasa satu kepuasan. Sampailah masa yang dinantikan. Saya dan Farah akan digandingkan dalam satu gelanggang pertandingan. Tujuannya bukan untuk membelasah antara satu sama lain, tetapi lebih kepada perlawanan persahabatan. Takkanlah setelah sebulan bercuti bersama, tidur dalam satu kemah dan berkongsi makanan yang sama, takkanlah Farah nak belasah saya pula kan? Seronok tak? Seronok. Boleh lah. Boleh pergi kelas kickboxing. Okey, kita dah tengah gaduh. Kita dah lapar. Silakan. Jom kita nak masak dan pasang kemah sekarang ni. Kickboxing ni adalah sukan yang fizikal, dia melatih otot-otot dalam badan. Yang sama juga, dia sangat efektif untuk mengurangkan berat badan. Selain itu juga, dia belajar untuk mempertahankan diri sekali yang perlu. Paling juga sangat diminati oleh kaum wanita sebab ada satu cara untuk mereka melepaskan stres. Sebenarnya sukan ini tidak ganas. Dia ganas sebab dia disajikan di kaca TV, filem-filem yang berusul macam ni, dia nampak ganas. Sebenarnya tidak. Dan yang sukan kickboxing ni menitik beratkan keselamatan. Masa berlatih itu dipastikan memakai helmet supaya dapat melindungi tangan masa impact pada bag ataupun pada pad. Macam sama juga glove digunakan, dan glove digunakan dia lagi menambah keselamatan kita sejak ini. Dan macam sama juga trainer ataupun pelatih atau jurulatih sebenarnya ramai yang sudah berpengalaman, yang telah bertauliah untuk melakukan latihan dan juga menjaga keselamatan pada pelatih.